ke? Kitanya tak rajin. Lah geram betul. Tak pasal-pasal lah kena kemas. I pun remove lah segala mak nenek. Seorang peniaga wanita hampir dilanggar sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu secara berbahaya ketika berniaga di gerainya. Menerusi satu video rakaman CCTV yang dikongsikan oleh akaun milik Atikah Raihan menunjukkan kenderaan tersebut dipandu secara melulu sebelum hampir merempuh gerai pemilik video berkenaan. Dalam rakaman tersebut, kenderaan terbabit juga melanggar sebuah kereta dari arah bertentangan sebelum memecut pergi tanpa berhenti. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Hai, tengoklah ni. I tak kacau hidup sesiapa pun, tapi hidup yang kacau I. Tak guna, boleh pula lah benda lain jatuh lah. Ingat kita ni rajin sangat ke? Kitanya tak rajin. Lah geram betul. Tak pasal-pasal lah kena kemas. I pun remove lah segala mak nenek yang ada dekat dinding. Masuklah tempat sampai baju ni. Siap kena pakai tangga tau, sebab kitanya pendek je, tak tinggi pun. Sambil-sambil tanggal tu, I pun order lah cat online. Lepas sampai, I start lah mengecat, tapi I start with mineral primer first untuk base dia. Kalau tak, nanti cat tak cantik, dia tak lekat. Sebab permukaan dinding tu licin, jadi kena sapu primer untuk bagi dia kesat, barulah cat tu lekat. Sebab kitanya nak buat style lime wash, so memang kena kasih primer dulu satu dinding. Sudahkah anda pelajar? Sila komen. Kita kena tutup segala benda, lagi-lagi aib-aib yang ada dekat bahagian atas.